pagi menunjukkan sinar, malam menjelma. Pasar hidup dengan aroma dan warna. Setiap gerai ada cerita, setiap juadah ada kenangan. Pasar pagi, pasar malam, nadi kehidupan dan rasa tempatan. Keriuhan yang penuh rasa. Setelah matahari terbenam, Bandar Ipoh indah bergembalapan cahaya diiringi kunjungan orang ramai. Kemeriahan ini boleh dilihat pada suasana pasar malam Ipoh yang sentiasa menjadi tarikan. Di sini juga menjadi tempat para pencinta kulineri menikmati beraneka jenis makanan yang memenuhi pelbagai cita rasa. Tiba masanya untuk cabaran makan lokal. Apakah cabarannya? Saya diberi wang RM100 untuk makan sebanyak boleh makanan yang ada di sini. Tapi saya bukan seorang diri. Saya akan ditemani oleh seorang tetamu istimewa kita. Nak tahu siapa? Tunggu. Ini macam budak-budak punya je ni. Budak apa? Tengok betul-betul apa tulisan ni. Ini semua Perak punya trademark ni. Inilah dia. Kita punya pengaruh yang cukup popular di Perak. Oi, ini ada cabaran. Cabaran kita. Oi, duit. Kami duit kau RM100. Untuk apa ni? Kita nak habiskan makan sebanyak boleh makanan yang ada kat sini. Okey. Kalau orang Perak, bawa pergi bawa saya dah. Bawa makan semua. Kamu lah kita. Okey ni, warung yang pertama nak bawa ni ayam gunting. Ini makanan daripada Taiwan. Tapi kita nak cuba yang Perak ni. Ayam gunting. Boleh. Mesti yang Perak. Okey bang, berapa ayam gunting ni bang? Okey, ayam tadi kita jual satu RM10. Tak kira apa punya bang? Ini yang tak pedas kan? Ini pedas. Okey. Kita bayar dulu sebelum makan. Itu beradab dulu. Betul. Satu keping RM10. Ya. Okey, jom. Kita rasa buat ni. Nak bersuap kan? Tak payahlah. Okey. Jom Bobby, kita tengok kedai lain pula. Yang seterusnya. Kedai kedua. Yong Tofu. Yong Tofu. Ni Yong Tepen. Ni Yong Tepen je. Okey, kita pilih. Kita pilih. Okey, cukup kan? Dah, cukup. Cukup kan? Okey. Okey bang, ni bang. Abang kira dulu RM20. Ya, So balance kita RM70. RM70. Okey. Ni dia. Okey, sama-sama bang. Ini pula. Beli saya beli lah. Beli bang. Okey, ni masukkan dengan kuah kacang pula. Telur puyuh. Lepas ni, kita nak cari makanan apa pula? Kita cari dessert kot. Jalan. Lambok tadi. Lambok. Okey. Komer, kita kat mana ni Komer? Sampai dekat Timur Tengah. Timur Tengah. Makanan orang Arab. Kunafa. Okey, Bobby. Sekarang ni kita order kunafa pistachio. Kita bayar dulu lah kot. Okay. Dah bergigil-gigil tadi. Okey, siap dah? Siap. Siap dah. Saya bukan sudu. Kunafa pistachio kita. Okey, jom. Kita tengok sikit Ini nak kunafa ni. makan berdiri tak Kita boleh. bayar kan? Terima kasih ni. Dia makan berdiri tak boleh duduk sini. Makan. Okay, semua lagi dah. Teman saya bang. Saya ayo bang. Kaya ayo. Sabar. Ini. Ui. Ini dulu. Tadi kata saya ayo. Sabarlah. Dia masa depan nyerlah sangat. Okey. Nampak pula benda ni. Yang flavor apa paling sedap? Yam. Yam. Boleh kot geladi yam. Yang satu. Yam satu. So kita bayar RM10. Easy lah bang ini nak bayar. Terima kasih. Inilah Hokkaido Ice Cream. Rasa keladi. Nampak ni? Ni rupa dia. Kata Komer, rupa dia macam ni Komer. Keladi yang bukan keladi bunting. Macam seronok je kedai ni. Ini jeruk. Jeruk Jeruk. Macam mana tengok. Boleh campur-campur Boleh campur.
Boleh lah kita ambil sikit. Okey. Okey. Betul. Okey. Kita sekarang ni misi kita nak cari ayah. Tapi tak jumpa ayah lagi. Asyik Tak jumpa ayah. lah je. Jom lah kita. Jom, saya ayo. Ayah boy, ayah. Kejap. Ada satu orang lagi. Ada lagi. Ini wajib kena singgah. Ini Ah. pun antara famous dua ni. Sanduk Okey. tepung. Sikit, Bawi. Duit kita ada satu masalah yang berat juga ni. Betul. Betul. Kita nak simpan RM10 untuk beli ayam. Jadi ada tinggal RM13 ni bengkak. Apa yang boleh dapat? Abang tu buat. Saya bagi udang 8 ekor. Lepas tu dengan ikan tumpuk. Oh, diskaun boleh. RM5 lagi tu ya? Oh, diskaun RM5. Baik ya, bang. Kupang-kupang tak kira. Ya, bang. Terima kasih. Okey, buat bang. Buat. Jadi kita ada RM10 lagi untuk beli ayam. Kita bayar dulu, bayar. Bayar dulu. Bayar dulu. Ni RM23. Ah. Terima kasih bang. Ada diskaun 5 Baik. kupang. Jadi banyak-banyak zakut ni. Rezeki. Jom kahwin. Oh, kakak ni belanja rasa lah kat kita. Oh, ini dia. Okey, dah siap dah. Terima kasih, bang. Okey, terima kasih. Bosok tengok. Jom pergi makan. Sini bising sikit. Kita nak cakap pun kena jerit-jerit. Ah. So kita cari jauh sikit. Semua lah kita. Satu pengajaran penting malam ini, adakah kewarasan sebenar terletak pada air yang sejuk atau makanan yang panas? Kalau tak tahu nak makan apa, ikut orang Perak kerana pilihan mereka sentiasa betul. Di sini, bau pelbagai makanan menjadi ubat stres mingguan. Harga berpatutan, pilihan melimpah. Oh, Pak Wei. Nampaknya misi kita berjaya. Sip, Pak Wei. Macam-macam kita makan dengan RM100 kat Perak ni, betul tak? Ya. Maknanya RM100 kat Perak pun bernilai lagi. Macam lagi kita boleh beli. Sampai kenyang lah pun, tak tahu nak makan apa dah. Tak boleh nak masuk makanan dah. So, ada kawan semua datang Perak, tak tahu nak pergi mana, nak makan apa, cari ni. Pak Wei perlu gila. Cari Pak Wei Gulu Gila. Ada jumpa macam-macam. Yang best ada kat Perak ni. Betul. Ingat Perak, ingat makan lokal.